Mula sekali tengok, ingatkan singa apalah pula ni. Dua kali tengok, terus tahu, oh ini monyet. Tapi sebenarnya ini bukan. Walaupun fizikal badannya nampak sama macam monyet, yang sebenarnya inilah lemur. Dan spesies ni hanya ada dan wujud di Madagaskar sahaja. Dan korang tak akan jumpa haiwan ni kat tempat lain. Maksudnya, mereka ni ialah spesies yang sangat unik dan terasing. Kecuali kalau manusia bawa keluar, dapatlah korang jumpa. Lagi satu, geng lemur bukan yang bulu merah ni je. Ada banyak lagi yang lain. Contohnya, lemur ekor cincin ni. Boleh kata senang nak jumpa kat mana-mana zoo atau tempat pelindungan haiwan, tapi rasanya yang paling comel mungkin spesies lemur yang ini. Namanya ialah sifaka dan mereka tak boleh nak berjalan terus ke hadapan. Look at this. Oh, perfect. Tapi orang kata paling comel lemur yang kecil ni. Namanya ialah lemur tikus dan suka sangat lompat sana, lompat sini. Tak reti duduk diam langsung. Dan lemur tikus ni ada beberapa jenis yang lain. Okey, macam mana pula dengan yang ini? Ini pula ialah lemur yang paling gebu sekali. Dan spesies ni ada dua warna saja. Pertama yang macam korang tengok sekarang dan yang kedua ialah lemur yang mula-mula tadi.